kita nak major servis motor yang selalu dianaktirikan kebanyakan bengkel, iaitu Lagenda FI bernilai RM230. Selepas kita buka cover set kiri kanan, kita mulakan dengan cuci airbox. Disebabkan cuci airbox ni memang renyah nak kena buka, jadi kita akan buatkan sekali dalam package ni. Mana-mana yang malas tu kau hantar je dekat kita, okey? Bukan sekadar airbox, throttle body pun kita kena cuci juga. Kebiasaan pada mileage lebih daripada 20,000, throttle body dan juga airbox ni akan penuh dengan tahi-tahi minyak. Kekotoran ini juga yang akan membuatkan pengudaraan tidak lancar dan juga tidak bersih. Selepas dah pasang balik throttle body, kita mulakan dengan buka belah tank dia. Dekat tank ni kita kena cabut keluarkan fuel pump. Sebab apa? Kita nak tengok fuel filter dia dan juga o-ring fuel pump dia. O-ring fuel pump dan juga fuel filter memang dah termasuk dalam package yang bernilai RM230. Tukar fuel filter supaya mengelakkan masalah sengguk-sengguk. Tukar o-ring fuel pump supaya mengelakkan masalah leaking petrol. Kita sambung dengan buang minyak hitam dia yang lama, cabut spark plug yang lama dan masukkan spark plug yang baru. Bagi owner Lagenda FI yang tak tahu, kod spark plug untuk Lagenda FI adalah CPR8EA9. Kemudian kita masukkan knob filter baru, tutup semua cover dan juga skru segala bagai. Kita sambung dengan masuk minyak hitam baru. Minyak hitam yang diberi dalam package adalah minyak hitam Petronas F300, iaitu jenis mineral seperti dalam video. Kalau abang-abang nak tukar kepada mineral ataupun fully, boleh request. Ini adalah contoh air filter. Kotor bukan? Korang bandingkan dengan air filter yang baru. Inilah datangnya pentingnya untuk kita buat kerja-kerja major service. Segala apa yang kita tak pernah buka, semuanya kita akan nampak semata-mata untuk menjaga prestasi enjin anda. Mana-mana nak servis yang sama, jangan lupa klik link di bio dan book slot anda sekarang. Jom kita dengar apa owner komen. Nama Lokman dan daripada Kelang. Saya ambil package saya yang major service punya. Sebelum tu time dia datang sini, memang rasa motor macam apa dah kurang pick up lah. Sebab level mileage dah tinggi. Motor ni pun tak pernah buat servis major ke apa. Selalu tukar minyak hitam biasa je. Lepas dah bawa tadi tu, masa bila pulas tu rasa smooth lah daripada sebelum ni. Kalau ikut package tu 230. Tapi add on sebab tukar apa, air filter.